Alright, so macam korang baca dekat title video, hari ni kita akan bercerita pasal phone terpaling flagship daripada Samsung. Ini dia Samsung Galaxy S25 Ultra. Dan bila bersembang pasal model Ultra dari Samsung, aku sebenarnya ada cerita yang best untuk dikongsi. Kalau korang ingat, tahun lepas aku ada keluarkan video review macam mana pengalaman aku guna S24 Ultra sebagai peranti utama kan. Dan punyalah best smartphone tu, sampai lepas je review, aku beli semula tau. Aku beli sendiri pakai duit aku untuk jadikan dia sebagai daily driver. Antara puncanya, yes, sebab aku tak boleh move on. Aku rasa macam best gila S24 Ultra time tu. Korang bayangkanlah, aku sampai tak berminat nak guna smartphone lain, nak pakai, nak test apa semua. Padahal kerja aku ni sebagai reviewer kan, aku kena test pelbagai jenis smartphone. Jadi masa tu agak jijik, aku terlalu melekat dan obviously dia jadi beban untuk diri aku sendiri. Tapi akhirnya lepas 3 ke 4 bulan, aku decide untuk jual balik S24 Ultra tu supaya kerja aku tak sangkut. So, aku agak risau dengan kehadiran S25 Ultra kali ni dan sering bertanya, adakah sejarah bakal berulang? Adakah aku akan sangkut sekali lagi kan? Yelah, sepanjang aku guna smartphone ni pun, aku memang super enjoy. Even hardware dia, korang pun tahu tak banyak beza. Dia identical macam model lama, but then gabungan antara One UI 7 bersama S25 Ultra ni, dia punya pergi tu serius lain macam. Aku boleh cakap yang aku cukup puas hati sepanjang aku guna. Namun sebelum aku nak masuk dengan lebih mendalam, aku nak mula dulu dengan bahagian yang aku paling berkenan sekali, iaitu rekaan luaran. Cik, dengar macam klise lah kau Nizad. Takkanlah design boleh jadi benda yang kau minat. Tapi yes, korang memang tak salah dengar. Aku sebenarnya agak berminat dengan apa yang Samsung buat kali ni. Walaupun secara asasnya, kita semua tahu Samsung sekadar refine design language dia. But still, kalau tanya aku memang lagi prefer dengan rekaan yang terbaru. Macam korang tengok, design dia sekarang memang lebih boxy, totally flat, dia nampak lagi fresh dan dekat bahagian bucu body pun dia dah tak tajam tau macam S24 Ultra. So bila kita guna, especially secara naked, aku boleh confirm yang rasa selesa tu memang ada. Cuma itu je lah yang menarik pun. Lain-lain dari segi overall design ke, boleh kata lebih kurang sama. Samsung masih kekalkan elemen atau DNA yang lama macam sebelum ni. Lagi-lagi kalau nak cakap pasal kedudukan modul kamera, keberadaan S Pen dan sebagainya. Bercakap pasal S Pen pula, aku ada perasaan 50-50 dekat sini. Of course, aku kecewa lah bila S Pen sekarang dah tak ada function Bluetooth. Yang mana dulu, korang boleh guna untuk ambil gambar tau. Dia macam kita boleh jadikan S Pen ni sebagai remote lah. Nak selfie ke apa, just tekan je dekat button yang ada dekat S Pen tu. Dan mengikut pengalaman aku dengan S24 Ultra dulu, aku memang guna S Pen ni sebagai remote tu je. Aku sangat jarang nak pakai untuk tulis benda penting ke apa. Sebab tu aku cakap yang aku 50-50. Bila feature tu dah tak ada, dia berpotensi lah untuk jadi deal breaker untuk diri aku sendiri. Jadi kalau korang tanya aku macam, Zat, S Pen sekarang dah tak ada function Bluetooth kan? So kau guna untuk apa je? Jawab aku mudah. Aku memang tak sentuh langsung S Pen dekat S25 Ultra ni kecuali sekarang. Nak tunjuk dekat korang. Serius, sekali pun aku tak pernah guna. Dulu mungkin ada feel, ada rasa seronok, at least ada kegunaannya. Lagi-lagi tang Bluetooth tu kan. Even sekarang function untuk airy, kita boleh tekan and then pinch ke mana-mana, dulu ada. Tapi sekarang dah tak ada. So aku pun dah tak tahu nak guna untuk apa. Dan aku nak tanya korang pula, adakah korang betul-betul perlukan S Pen pada phone Samsung? Atau kalau katakan in future Samsung buang features S Pen ni, korang tak kisah pun? Cuba komen kat bawah. Okay, next aku nak teruskan dengan benda kedua yang aku suka pula. Tak lain tak bukan adalah skrin hadapan dia. So, sama macam model dulu, kali ni pun Samsung masih kekalkan panel Dynamic AMOLED 2X dan masih dengan maximum nits sehingga 2600 nit bersama 2K resolution. Apa yang Samsung tambah baik, cuma dia punya sizing dan ketahanan lah. Sekarang skrin dia besar gila, iaitu berukuran 6.9 inci. Lepas tu skrin juga masih dilindungi dengan Gorilla Glass Armor tu. Dan sepanjang aku pakai, jujurnya aku memang tak ada benda nak komplain. Bagi aku, skrin dekat phone Samsung ni, dia kategori cukup sifat. Kita rasa selesa nak layan konten. Dia pun tak ada isu untuk pamerkan kualiti visual yang superb. Skrin dia vivid, vibrant dan memandangkan saiz skrin S25 Ultra ni besar, maka secara tak langsung kita pun akan rasa puas untuk guna, terutamanya pada tujuan entertainment. Cuma itulah, sebagai end user, ada satu je benda yang buat aku cukup risau bila bercerita ataupun bercakap pasal skrin dari Samsung. Yes, soal penyakit green line. Alah, gara-gara hijau dekat skrin tu kan. Walaupun secara hakikatnya aku tak pernah alami masalah lightsaber dekat mana-mana phone Samsung yang aku guna. Macam tahun lepas aku guna S24 Ultra tak kena. And then before tu aku ada pakai S20 FE 5G pun tak kena. Phone tu still lagi elok sampai sekarang. Itu yang buat aku impress. Jadi aku tak pasti sama ada aku yang laki
bertuah ataupun device yang aku dapat tu jenis yang okey. But still pada akhirnya aku masih risau lah kan. Benda kita bayar ribu-ribu kot. So aku sangat berharap yang Samsung boleh fix lah penyakit generasi dia. Kenapa aku cakap macam tu? Sebabnya kalau korang pergi dekat Facebook ke Reddit, korang boleh tengok almost 80%, 90% masalah green line mesti berlaku dekat phone Samsung je. Lagi-lagi model flagship macam S21, S22 series kan. And aku pun tak faham kenapa benda ni perlu jadi dekat phone flagship je. Sebab kalau korang nak cakap lah kan, Zat, bukankah semua panel AMOLED akan berpotensi untuk kena? Dan kita orang juga perasan isu ni jadi biasanya lepas dah habis warranty kot. Aku tak rasa macam tu. Sebabnya aku ada model A series yang lama dari Samsung macam A73 5G masih lagi okey. And then aku ada juga A55 5G yang aku review tahun lepas. Aku siap bagi lagi dekat mak aku phone tu. Dan sampai sekarang mak aku tak pernah komplain pasal A55 5G tu. Screen apa semua, so far masih lagi okey. Jadi agak pelik lah kenapa perlu jadi pada flagship, kenapa flagship perlu hadapi masalah-masalah macam tu. Dan aku personally berharap tak ada jalan lain. Samsung memang kena cuba improve apa yang patut, terutamanya pada panel AMOLED yang diorang guna. Sebab kalau tak, end user memang akan lari. Aku ada tengok beberapa end user, diorang sampai fobia kot. Kalau boleh nak elak, kalau boleh tak nak guna phone dari Samsung semata-mata disebabkan isu tu. Kira seram juga kan. So Samsung tolonglah improve. Selain dari masalah green line, aku okey je. Aku super enjoy lah dengan skrin dekat S25 Ultra ni. Dan alang kita dah sembang pasal terms enjoy, ada satu lagi perkara yang buat aku sangat seronok sepanjang aku pakai phone ni sebagai daily driver. Yes, sebab prestasi bateri dia. Aku tahu, aku sedar dalam banyak-banyak phone flagship tahun 2025, Galaxy S25 Ultra lah antara model yang masih kekal dengan kapasiti 5000 mAh. Dengan macam mengecewakan kan, sebab kita boleh jumpa kapasiti bateri yang lagi besar pada jenama lain. But still, walaupun dia cuma ada 5000 mAh, aku serius tak sangka yang bateri dia ni perform gila. Mula-mula aku rasa macam tak masuk akal kot. Memang mustahil untuk kapasiti bateri sebesar ni boleh dapat ketahanan yang tinggi atau screen on time yang lama. Tapi itulah, macam korang tengok dari screenshot yang aku ambil, memang terbukti yang bateri S25 Ultra ni cukup mengagumkan. Aku sangat berpuas hati untuk guna dia selama seharian tanpa risaukan bateri cepat drain ke apa. Cuma satu je, aku perasan juga yang kadang-kadang ketahanan dia tu tak adalah berapa konsisten. Ada hari aku boleh dapat sampai 17 jam, 21 jam, badan pada hari lain, aku just dapat 14 jam gitu je. Namun apa yang buat aku kagum adalah dari segi screen on time dia. Memang impresif gila lah. Senang cakap untuk bateri sebesar 5000 mAh, prestasi dia ni cukup tip-top. Kalau kita nak dapat screen on time sebanyak 8 jam atau even 10 jam sehari, memang tak ada hal. So selepas hampir 2 bulan aku gunakan S25 Ultra ni secara sepenuhnya, aku baru sedar yang optimization software pun mainkan peranan besar untuk bagi bateri smartphone tu tahan. Dia bukan terhad kepada hardware semata-mata lah. Dan yes, aku memang tak setuju pun dengan keputusan Samsung untuk berikan kapasiti bateri sebesar ini pada tahun 2025. Memang tak masuk akal lah. Tapi kalau kita tengok dari sudut yang beza, apa yang aku kagumi adalah dari segi optimize dia. Memang tak ada isu, dia buat aku rasa selesa dan apa yang penting, dia tak membebankan aku lah sebagai end user. Namun perasaan happy tu sampai bahagian bateri je lah. Bila masuk bab charger, aku ada rasa kecewa sikit. Untuk pengetahuan korang, aku cuma berpeluang untuk dapat super fast charging, bukan versi 2.0. Dan bila aku test super fast charging ni, diperlukan masa sekitar 1 jam, 5 minit gitulah untuk penuhkan bateri S25 Ultra. Of course, untuk charging time, aku memang ada rasa sedih sikit sebab perlukan masa yang lama untuk penuhkan bateri sebesar ini. Korang bayangkan kalau lagi besar dan lagi lambat lah kan. And aku tak nak komen lebih. Aku just berharap yang Samsung boleh upkan lagi fast charging dia untuk model akan datang kan. Kiranya Samsung kena catch up juga dengan brand lain supaya tak rasa ketinggalan. Itu yang penting. And then kemudian untuk spek dalaman, obviously korang akan disajikan dengan spek flagship lah. Yang mana S25 Ultra ni dah siap datang dengan chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Dia ada overclock sikit. Dan aku tahu by this time korang mesti terpinga-pinga. Macam, Zat, ada beza ke Snapdragon 8 Elite for Galaxy dengan Snapdragon 8 Elite yang digunakan pada phone flagship lain? Secara teknikalnya memang ada, tapi lebih kepada sikit lah. Aku perasan yang Qualcomm sekarang dia ada berkolaborasi, bekerjasama dengan Samsung untuk improvekan lagi software dia, optimization apps dan lain-lain. Which is kita semua tahu yang phone Samsung ni kan dulu dia terkenal lah dengan penyakit app crash atau OS lagging kan. Ramai juga lah yang komplain dulu. But then sejak kebelakangan ni, isu tu dah semakin berkurang tau. Dari zaman S23, S22, S24 series lagi, aku dapat rasa feel yang sedikit berbeza. Kita boleh notice yang Samsung sekarang memang dah lain. Boleh cakap yang diorang dah semakin mahir untuk optimizekan performance dia sejajar dengan chipset yang digunakan. So,
In case kalau korang nak guna daily atau even nak main game yang heavy sekalipun, aku berani jamin yang smartphone ni atau mana-mana phone Samsung boleh je handle task yang berat tanpa sebarang masalah. Korang jangan risau. Dan yang terakhir, seperti biasa aku nak cerita pasal performance kamera dia pula. So, based on paper, spec wise untuk kamera S25 Ultra ni masih kekal samalah macam model sebelum ni. Dia still guna 200MP untuk main sensor. Lepas tu ada dua telephoto lens yang sama je. Cuma untuk kali ni, akhirnya lensa ultrawide dia dah ditambah baik lah kepada 50MP berbanding 12MP. But still, kalau korang tanya aku, 50MP ultrawide dia sekarang betul-betul function ataupun tidak, jawapan aku hasilnya lebih kurang je. Bagi aku, sama ada kita guna 50MP atau 12MP secara default, lensa ultrawide dia ni memang secara asasnya masih mampu tawarkan kualiti yang terbaik. Aku personally enjoy lah guna lensa ultrawide dekat S25 Ultra ni. Setiap kali aku jumpa building atau bangunan yang bersegi, aku mesti akan pergi dekat center tau. Akan stop sekejap and then terus naik gambar. Korang perasan kan? Daripada pendapat aku, sensor ultrawide dia ni memang just nice. FOV dia tu mungkin tak terlalu luas macam brand lain. Tapi apa yang bagus, tahap distortion dia tu cukup kemas. Serious nice, tak nampak ketara. Dan bila kita bandingkan dengan sensor utama, perubahan warna dia pun tak terlalu obvious. Sebenarnya soal color shifting ni, aku perasan dia bergantung kepada situasi tempat lah. Ada certain time warna dia orang memang identical gila kan. Nampak sebiji je. But then pada situasi lain, kadang-kadang warna dia berpotensi juga untuk berubah. Lagi-lagi bila kita compare dengan sensor utama. Dia macam hasil daripada lensa ultrawide akan nampak lagi vibrant lah dia punya warna. Dan benda ni buat aku tertanya juga. Sepanjang aku guna kamera utama dekat S25 Ultra ni, aku perasan yang colour dia sekarang memang lain tau. Samsung macam tone down sikit tak vibrant dia dan agak berbeza lah dengan model-model sebelum ni. Yelah, dulu kan phone Samsung ni popular dengan warna yang over vibrant, dia dah kategori social media ready, tapi sekarang lain cerita kot. Kita boleh nampak yang Samsung dah mula perkenalkan tona warna yang sedikit relax, nampak soft sikit dan diorang pun cuba untuk implementkan tona yang lebih dekat dengan apa yang mata kita nampak. Mungkin disebabkan kebanyakan orang lagi prefer kot dengan color profile macam ni. Korang boleh tengok iPhone kan, dia punya natural tu ramai gila kot suka iPhone. Lepas tu ada pixel yang dah mula amalkan konsep sebegini. Jadi Samsung pun maybe dia fikir dia nak something yang more natural, yang lebih cool lah, supaya consumer akan lagi prefer jenama dia orang. Itu apa yang aku perasan lah. Dan kalau tanya aku tak ada isu dengan mana-mana color profile. Sebab kalau aku nak yang vibrant, aku boleh post edit dekat Lightroom dan sebagainya. So itu antara pendekatan yang sedikit bagus. Tapi kalau korang macam mana? Korang suka yang dah social media ready ataupun yang looks natural, vibrant macam ni? Dia lain tau. So cuba komen kat bawah. Okay, kita teruskan dengan telephoto lens. So far hasil dia tu bukan average, bukan tak bagus, tapi boleh kata identical lah macam model sebelum ni. Disebabkan yelah, lens dia pun tak ada improvement, masih sama dengan 50MP, 5 kali optical zoom. So setiap kali aku snap gambar, tak kisah sama ada aku zoom kepada 5 kali atau 10 kali zoom ke, feel dia tu gentle. Sebiji lah macam apa yang aku pernah rasa dekat S24 Ultra dulu. Memang tak jauh beza dari segi sharpness, color apa semua. So untuk korang yang suka snap gambar bangunan ke apa, aku recommend untuk korang consider model Ultra dari Samsung. Dia punya 5x zoom ni gentle lain. Aku sangat berkenan dengan perspektif yang dia deliver tu. Nampak cukup kemas dan hasilnya pun serius cun. Dan dalam banyak-banyak, ada satu lagi benda yang buat aku nak stay dengan S25 Ultra ni berbanding jenama lain. Yes, obviously sebab portrait mode dia. Of course, aku tak ada hasil daripada S24 Ultra untuk aku tunjukkan sedikit perbandingan. Tapi ikut daripada pengalaman aku boleh rasa yang model kali ni punya portrait mode memang jauh lebih baik. Aku sangat suka dengan potongan edges dia sekarang. Korang boleh tengok sendiri betapa kemasnya portrait mode dia kan. Efek bokeh dekat background dan lain-lain. Sampai kan ada sekali tu, time aku pergi event Galaxy Land dekat TRX, aku siap test tau portrait mode dekat S25 Ultra ni. Jujur cakap, sepanjang aku snap, aku memang tak berhenti untuk mengagumi keindahan portrait mode dia. Sangat awesome dan kadang-kadang ada feel, ada rasa macam tengah guna kamera yang sebenar. Padahal gambar dekat stage ni pakai kamera smartphone je. Memang cun lah dan ini antara sebab kenapa aku enjoy dengan setup kamera dia. Last but not least untuk video, secara asasnya smartphone ni boleh rakam sehingga 8K 30fps. But then seperti biasa aku selalu rekod guna 4K je sebab ini pun dah lebih dari cukup. And aku rasa aku tak perlu cerita lebih kot. Walaupun video dari Samsung ni masih belum mampu, belum standing dengan video dari iPhone. Namun untuk phone Android, hasil dia memang top tier lah setakat ni. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ini. Dan bagi aku kejutan Galaxy S25 Ultra pada tahun 2025 adalah satu contoh terbaik yang smartphone sekarang ni sebenarnya berada di tahap kemuncak.
kita tak boleh nak tekan dengan lebih dalam lagi. Contoh macam kamera kan, punyalah advance sampai dah tahap 200 megapiksel. Lepas tu, takkan nak pergi 300 megapiksel pula. Dan untuk skrin pun sama. Saiz 6.9 inci yang ada dekat S25 Ultra ni, aku harap ini adalah saiz terakhir untuk smartphone candy bar. Smartphone biasa, bukan jenis foldable. Of course, aku tak ada masalah dengan saiz skrin yang besar. Cuma kalau lebih daripada 7 inci tu, dia tak jadi smart tau. Dia dah kategori beban untuk end user macam aku. Tapi apa pun, selain dari itu, aku memang super enjoy sepanjang 2 bulan aku jadikan Galaxy S25 Ultra ni sebagai peranti utama aku. Ada banyak benda best yang aku dapat discover dan aku minta maaf aku keluarkan video review ni lambat berbanding yang lain. Tapi ada banyak benda yang buat aku terkejut. Macam, betul ke bateri dia tahan macam ni? So aku test lagi apa semua. Dan overall, aku boleh cakap yang aku puas hati. Just ada beberapa point yang aku mention tadi. Kalau boleh kan, Samsung tolonglah upgrade beberapa ataupun fokus pada hardware juga supaya device tu boleh kekal relevan. And aku sedar untuk video kali ni, aku tak sentuh langsung pasal Galaxy AI kan. Aku bukan tak nak share. Tapi sebenarnya aku dah buat video berasingan pasal One UI 7 sebelum ni. Aku lagi recommend untuk korang pergi tengok dekat video tu. Sebab dekat situ, serius, lagi details. So macam, apa pendapat korang? Macam aku dah ceritakan pengalaman aku selama 2 bulan gunakan smartphone ni sebagai daily driver. Ada benda best, ada benda yang kurang best. Tapi sekarang aku nak tahu pula korang punya pendapat kan. Untuk harga dia, korang rasa berbaloi ke? Atau korang akan beli tak guna duit korang sendiri untuk jadikan dia sebagai peranti utama korang? Cuba komen kat bawah. Seperti biasa, kalau korang minat, aku akan tinggalkan segala info, harga rasmi dia apa semua dekat ruangan description box di bawah. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching. Dan kalau korang rasa enjoy dengan video kali ni, jangan lupa tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MD Aizat. Jaga diri korang sentiasa. And see you guys in the next video. Bye-bye.